Sedihlah saya. Saya sedih sebab ada orang tertipu. Ada orang tertipu dengan produk palsu, dengan produk fake. Ni kita punya ni Hydra Glow Beauty Soap ni, bila dah viral, bila dah ramai yang guna, mulalah ada pihak yang tak bertanggungjawab buat produk palsu. Tapi tuan-puan sebenarnya boleh kesan. Produk palsu memang nampak kotak, design berbeza, memang tak kemas, tak cantik macam ni. Sama juga sabun. Ini produk fake. Tengok, yang ini fake dan yang ini pula adalah yang betul. Sebelah sini fake, sebelah sini betul. Buat perbandingan memang ada perbezaan. Lepas tu website dia pula, link dia bila tekan tu dengan gambar wanita atau menutup aurat lah apalah, memang tak lah, sebab saya jaga semua tu. Jangan beli, kita boleh, kalau boleh kita komen dekat tempat jualan dia tu fake. Macam tu. Jadi kalau nak dapat, cari saja Asma Dermacare. Jadi kalau Asma Dermacare, lepas tu nampak banyak video saya apa semua tu, kayaknya betul lah tu. Jadi saya doakan kepada yang dah tersalah beli sebab fake ni dah berleluasa dah. Moga Allah gantikan dengan lebih baik apa yang hilang tu, dan saya cadangkan yang dah terbeli tu sama ada buang, sebab kita tak tahu, takut bahan yang bahaya untuk kulit. Sebab apa yang kita pakai pada kulit ni dia meresap juga ke saluran darah, masuk ke dalam juga untuk jangka masa yang panjang. Walaupun memang kita dah bayar, dah keluar duit kan, tapi paling selamat buang, ataupun mungkin boleh guna untuk benda lain lah, tapi bukan untuk kulit yang kita sayang. Jadi pastikan asli baru beli.